Indikator moving average merupakan indikator yang popular dan digunakan secara meluas oleh para trader untuk mencari signal entry terbaik dan juga sebagai alat bantuan di dalam trading. Okay. Moving average juga boleh digunakan sebagai trailing stop dan juga untuk melihat kekuatan trend semasa. Okay. Moving average maksud purata pergerakan harga. So secara teorinya bila harga berada di atas harga purata, maka gerakan adalah gerakan bullish. Dan jika harga berada di bawah harga purata, maka gerakan adalah gerakan bearish. So untuk video ni saya kongsikan tentang teknik trade pantulan EMA, di mana ada dua pantulan, iaitu pantulan bullish dan juga pantulan bearish. Biasanya dalam trading memang saya akan guna moving average lah. Dan saya akan guna exponential moving average ataupun EMA. Terdapat 4 jenis teknik trade yang biasa saya gunakan lah, iaitu teknik trade persilangan EMA, teknik trade price crossing EMA, teknik trade pantulan EMA dan juga teknik trade EMA tertib. Sebelum ni saya dah post 2 video tentang teknik trade dengan moving average, iaitu idea trade persilangan EMA dan juga idea trade EMA tertib. Okay. Jika berminat untuk tonton idea trade EMA tertib dan persilangan EMA ni, saya share link di bahagian description di bawah video ini. Okay. So ala-ala dah tonton video tu, jemput-jemputlah like video dan juga subscribe saya punya YouTube channel sebagai tanda sokongan. Okay. So idea trade pantulan EMA ni adalah salah satu daripada teknik trade untuk mencari entry semasa pullback. Sama ada buy on pullback ataupun sell on pullback. Okay. So ianya juga merupakan setup low risk dan juga high reward. So teknik trade pantulan EMA yang dikongsikan dalam video ni dia terpakai untuk semua jenis trading. Sama ada trade saham, trade SCPO, trade gold, trade crypto dan sebagainya. Okay. Ianya terguna pakai untuk semua jenis trading lah. Okay. Semua untuk video ni saya kongsikan contoh menggunakan chart SCPO time frame 5 minit. Okay. So video ini adalah sekadar pembelajaran semata-mata. Untuk cuba guna teknik trade pantulan EMA ni ataupun teknik-teknik trade dengan moving average yang dikongsikan di channel YouTube saya, bolehlah buat backtest dan cuba untuk memahaminya dengan lebih mendalam. Okay. Okay, mari kita tengok contoh penggunaannya di chart. Okay. So untuk contoh ni saya gunakan custom indicator 5 EMA strategy. Okay. So apa itu indikator 5 EMA strategi? Ia mempunyai 5 pilihan EMA untuk disinilai, iaitu 2 short EMA, 1 mid EMA dan juga 2 long EMA. Okay. So untuk mencari entry kita guna 2 short EMA, untuk trailing stop kita guna 1 mid EMA dan untuk trend keseluruhan kita tengok 2 long EMA. Okay. Dia ada signal persilangan bullish dan bearish, and then candle akan bertukar warna apabila crossing up dan crossing down short EMA, dan juga dia ada fill di antara 2 EMA. Okay, so ini adalah signal persilangan EMA. Ini adalah candle yang bertukar warna apabila crossing down short EMA. Ini adalah candle yang bertukar warna apabila crossing up short EMA. So teori dia, bila dia crossing down short EMA, dia adalah sell trigger. Okay. Begitu juga apabila dia crossing up short EMA, dia akan menjadi buy trigger. Semua untuk mencari entry, candle yang bertukar warna ni dia perlu valid. Okay. Selain itu dia ada fill. Kalau bearish dia punya fill warna orange. Kalau gerakan bullish dia punya fill warna biru. Kalau kita guna 55 EMA, okay, dia akan keluar macam inilah. 2 EMA short, 1 EMA mid dan 2 EMA long. Dan sebenarnya di antara EMA-EMA ni dia boleh fill. Begitu sebenarnya. Senang kita tengok zone-zone SNR. Okay. Sebab apa? Sebab menggunakan EMA ni, kalau harga daripada bawah, EMA akan jadi resisted. Okay. Ataupun aras target. Kalau price di atas, EMA ni akan jadi aras support ataupun aras target. Okay. So dia turun, dia pantul dekat aras support EMA. Sebab tu dia berhenti kat situ dan dia gerak naik. Okay. Cuma untuk contoh ni saya akan guna 3 EMA, iaitu 2 short dan 1 mid. Okay, contohnya beginilah. Apabila dia dah crossing up line biru ni, iaitu EMA 50 ni, maka ada signal kekuatan bullish di situ. Okay. So seterusnya kita tengok dia punya background pun dah berwarna biru. Okay. Andai kata kita terlepas nak entry dekat area sini, kita boleh tunggu dia turun dan memantul di EMA semula. Okay. Itulah kita panggil sebagai teknik trade pantulan EMA. Sebab apa? Sebab bila dia dah tinggi macam ni, ini dah jadi high risk untuk entry. So kita tahu gerakan chart adalah gerakan zigzag. Sebab itu kita tunggu dia pullback dan dia memantul di atas EMA ataupun berdekatan dengan EMA dan keluarnya candle reversal, baru kita cari entry yang terbaik. Okay. Cuma entry tu kena ikut trend semasa. Kalau tengah bullish, kita cari entry buy. Kalau tengah bearish, kita cari entry sell. Okay.
Ini untuk contoh pasaran dua hala lah. So untuk video ni saya akan tunjukkan dua jenis pantulan lah, ataupun dua jenis entry, iaitu entry buy dan entry sell yang terbaik. So kalau dah terlepas je ni, kita tunggu dia pullback. Ni dah candle shooting star. So secara teorinya kalau shooting star ni bocor lah. Shooting star ni valid, bila bocor dia akan turun pullback ke bawah. Okay. So dekat mana kita nak cari entry buy yang seterusnya? Secara teorinya tunggu dia pantul di kita punya EMA ni lah. Okay, so dia naik balik. And then sini dia memantul di EMA. Shooting star pertama dia tak valid, yang candle rejection kedua ni valid sebab dia jatuh. So bila dia dah memantul di EMA ni, pertamanya kita boleh tandakan high dan tandakan low. Okay. Dan juga high yang terdekat. So ini adalah high yang terdekat lah. Okay, so 4457 adalah low candle, 4464 adalah high candle dan 4466 adalah arah tertinggi yang terhampir. Okay. So dekat mana kita nak entry? Secara teorinya kita kena tunggu dia breakout 4464 atau dan juga 4467. So stop loss kita adalah di low candle yang memantul tu. Okay, so tengok candle sebelah, tu dia. So terus dia breakout, maka dia akan meneruskan gerakan bullish ke atas lah. Sebab di sini pun ada gerakan EMA tertib. Apabila tiga garisan EMA bergerak selari dan tidak bersilang, itu adalah EMA tertib. So daripada gerakan ni dapatlah kita simpulkan sekarang ni dia dalam gerakan bullish yang kuat. So dia akan bergerak naik ke atas. So sebab itu kita akan cari entry apabila dia memantul di EMA. Okay. So memang setup low risk dan high reward sebab kita entry di support. EMA sebagai support. So seterusnya itulah dia naik ya. Dia naik, lepas tu keluar pula candle merah. So kena tengoklah belah kiri kalau ada apa-apa resistor. So kalau tengok kat sini memang ada satu resistor kat sini lah. Ngam-ngam sampailah 4487. So kalau kita entry dekat sini lah 467, 4467, 4487 ada 20 tick paling-paling boleh dapat 500 lah kalau trade CPU dengan dua candle saja. Okay. So ini salah satu contoh lah. Cuma gerakan seterusnya kena monitor di manakah arah rintangan yang seterusnya. Okay. Okay, mari tengok contoh yang lain. So satu lagi contoh macam inilah. Dia mantul di EMA 50. Di kawasan biru tu. So kita boleh tandakan juga lagi sekali. 447 sebagai arah tertinggi. 4466 adalah arah support. Okay. Dan dia punya R adalah di sini. 4494. So entry kat mana? Entry terbaik adalah apabila dia breakout 4477. So katakan kita entry 4478, maka ada 16 tick reward dan kita punya risk 13 tick. Satu ni sebab satu. Okay. And then kena tengok dekat belah sini ada satu lagi R kat situ. So itulah target kita. Tadi 16 tick dan juga 22 tick. So apa jadi lepas tu? Okay, dia breakout. Dia breakout 4477 and then ngam-ngam sampai sini hampir tiba tapi dia jatuh balik. So biasanya memang kita akan set TP 1 atau 2 tick di bawah resistant. Okay. So at least ada dalam 15 tick lah lebih kurang dia punya reward. Okay, mari kita tengok contoh yang lain. So tadi adalah contoh pantulan bullish. So ini adalah contoh pantulan bearish. So anak-anak dah jumpa, kita tunjuk contoh teruslah. Sama juga dia dalam gerakan EMA tertib bearish. So gerakan dia adalah gerakan bearish yang kuat ke bawah. Okay. Dapat kita lihat di sini ada satu candle yang memantul di EMA. Sama juga dia punya teknik. Kita tandakan dia punya low, kita tandakan dia punya high. Cuma terbalik. Untuk entry dia kena bocor low dan kita punya stop loss adalah di arah yang menyentuh atau memantul di EMA. So contohnya macam ni, kita punya target adalah low yang terdekat. So kalau macam ni, kita punya entry sebenarnya low dia 4780. So secara teorinya entry dia adalah di 4779. Risk 7 tick, reward 9 tick. Sama juga 1:1 risk reward ratio. So tengok apakah gerakan yang seterusnya. Okay, dapat lebih daripada 1:1. Tu dia kan. Berapa tick tu? So first kali tercapai TP yang pertama 9 tick, lepas tu 17 dan seterusnya 27 tick. Sebab tu
kena set dekat manakah aras SNR yang seterusnya. Okay. So kita boleh scroll ke kiri sana untuk tengok aras-aras support yang ada. Okay. So begitulah secara teorinya dia punya setup ataupun teknik trade pantulan EMA. So ini pun satu lagi contoh untuk pantulan bullish. Kita tahu dia gerakan EMA tertib bullish. So gerakan dia dalam gerakan bullish yang kuatlah secara teorinya. Okay. Dia punya field pun warna biru. Bila field ni warna biru, maka dia dalam kekuatan bullish. So sama juga idea trade dia, kita tandakan aras tertinggi yang memantul tu, and then kita tandakan aras terendah yang memantul tu. Okay. Dan target pertama kita adalah di sini. 4674. Dan tengok. Tu dia dah breakout. So secara teorinya sinilah anti terbaik kita. Okay. Berapa tick dia punya SL? 12. Berapa tick dia punya target? 17. Satu ni sebab satu mulaan dia. Okay. And then dia naik. Ngam-ngam sampai. Okay. Ngam-ngam sampai dan tercapailah TP kita di situ. Okay. Berapa tick tadi? Dalam 17 tick. Okay. Seterusnya, tu dia. Ini memang lumayan sangatlah. Okay. Kalau entry di sini dan masih hold dalam berapa tick? 119. Itulah. Ini masih lumayan lah dia punya reward. Okey, kita tengok contoh lagi satu untuk pantulan bullish. So dekat sini dia naik dan dia pull back sini. So ini adalah candle yang memantul. Sama juga teknik dia. Gariskan dan tandakan aras tertinggi untuk aras target yang pertama. So ada dalam 8 tick. Okay. And then ngam-ngam terus sampai. Okay. Seterusnya, kalau terlepas entry tu dia ada satu lagi entry dekat sini. Okay. Kalau terlepas entry yang sini, dia ada satu lagi yang memantul dekat sini. Kita boleh tandakan juga yang ni. Kalau dia nak pusing naik. Okay. Sebab EMA masih tertib. Okay. So bila EMA masih tertib, so gerakan ni sebenarnya dia dalam gerakan zigzag itulah. Secara teorinya. Then, dia terus naik. So untuk gerakan ni dia ada dua lokasi lah. Ataupun kalau tengokkan dekat sini, yang paling memantul adalah candle yang ni. Kita boleh ambil juga candle yang satu lagi tu. Sama jugalah, tandakan dia punya high. Okay, dan reward berapa tick? 32 tick juga. So mari kita cari satu lagi contoh untuk pantulan bearish. Okay, ini adalah pantulan bearish. Sebab apa kita tahu dia punya gerakan akan ke bawah? Sebab dia punya gerakan biasanya macam inilah. Okay. Adanya EMA tertib bearish ke bawah. Dan dia dah sentuh EMA tu. Kita tandakan juga macam tadi. Dia punya low dan juga dia punya high dan juga aras terendah. So macam ni, secara teorinya anti terbaik adalah 4622 lah. So dia punya risk 12, dia punya reward 1211 juga. Okay. Cuma kalau dia bocor 4611, secara teorinya support dia yang seterusnya ada kat sini. 4582. Kalau dia sampai 4582 tu dalam 39 tick. So mari tengok apakah gerakan dia yang seterusnya. Okay, ngam bocor 4611 sampai tak? Ngam sampailah. Tu dia ngam sampai. Dalam 39 tick daripada gerakan pantulan EMA bearish. So begitulah secara teorinya perkongsian seberingkas tentang teknik trade pantulan EMA. Okay. Custom indicator 5 EMA strategi ni akan diberikan secara percuma kepada semua yang menyertai kelas analisis teknikal trading SCPO ataupun kelas analisis teknikal trade US stock market. Okay. Cuma kalau berminat juga untuk menggunakan custom indicator ni, saya share link di bahagian bawah ni. Boleh juga subscribe untuk guna. Okay. So terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Semoga sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada rakan-rakan trader yang menontonnya. So bolehlah cuba backtest. Kalau okey, bolehlah cuba guna. So terima kasih dan selamat berdagang.